Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 8 akan membentangkan hasil tugasan penulisan kami bagi subjek asas kaunseling dan pengurusan bakat. Tajuk yang kami pilih adalah keberkesanan modul intervensi psikopendidikan dalam menangani salah laku seksual murid sekolah. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Dr. Engku Mariah atas didikan dan tunjuk ajar sepanjang kami mempelajari subjek ini. Seterusnya, ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Syafizi Haikal bin Muhammad, Nurina Hazikah binti Mahmud, Wan Bahira binti Wanzid dan saya sendiri Nurin Syafiqah binti Mahmud. Baiklah, saya akan teruskan lagi dengan pengenalan bagi tajuk yang kami pilih. Okey, seksual merupakan tingkah laku yang mana ianya tidak diingini atau berlaku tanpa persetujuan seseorang. Perbuatan ini merangkumi pelbagai konteks seperti sekolah, institusi kesihatan dan juga organisasi keagamaan. Salah laku seksual ini meliputi pelbagai bentuk, antaranya gangguan seksual secara ringan ataupun tindakan fizikal yang lebih serius seperti sentuhan yang tidak diingini atau hubungan seksual secara paksa. Seperti yang kita tahu, salah laku seksual ini semakin banyak berlaku dalam kalangan murid dan ianya semakin membimbangkan. Hal ini adalah kerana ianya berpunca daripada pelbagai bentuk tingkah laku yang berisiko serta kurangnya pendekatan pendidikan secara menyeluruh dalam sesebuah sekolah itu. Oleh itu, modul intervensi psikologi pendidikan diperkenalkan bagi menangani masalah ini. Model intervensi psikologi pendidikan adalah satu pendekatan bersepadu yang mana ianya menggabungkan prinsip psikologi dan juga teknik pengajaran untuk meningkatkan kesejahteraan mental, sosial dan akademik murid. Model intervensi psikopendidikan ini juga merangkumi saringan kaunseling dan juga program khusus untuk menangani isu emosi, disiplin dan tingkah laku bagi mengoptimalkan potensi pembelajaran seseorang murid itu. Seterusnya ialah isu dan permasalahan. Terdapat pelbagai isu dan permasalahan yang menyebabkan masalah salah laku seksual ini berlaku dalam kalangan murid sekolah. Antaranya adalah penggunaan gadget tanpa pengawasan ibu bapa. Penggunaan gadget yang tidak dikawal boleh menyebabkan murid-murid ini berkemungkinan melayari perkara yang tidak sepatutnya. Apabila murid-murid ini diberi kebebasan mutlak untuk melayari internet, mereka amat mudah terdedah kepada kandungan pornografi, pemangsa dalam talian ataupun oleh groomers dan juga pengaruh budaya negatif yang tidak sesuai dengan usia mereka. Apabila perkara ini berlaku, menyebabkan ataupun mendorong mereka untuk meniru aksi tersebut. Sebab mereka sudah lihat kan, dan mereka mula terjebak dengan salah laku seksual. Okay. Yang kedua pula adalah pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, rakan sebaya mempengaruhi pengaruh yang kuat dalam diri seseorang remaja itu, terutamanya dari segi pembentukan akhlak dan peribadi seseorang. Okay. Hal ini kerana mereka banyak menghabiskan masa bersama seperti di sekolah dan juga di luar sekolah. Okay. Rakan sebaya juga beri pengaruh yang besar kepada seseorang remaja itu. Contoh yang kita boleh ambil lah. Okay. Apabila rakan sebaya mengajak seseorang remaja untuk melakukan salah laku seksual yang kecil seperti bersentuhan dengan berlainan jantina, mendorong juga seseorang remaja ini untuk melakukan perkara yang sama. Apabila perkara ini berlaku, menyebabkan lama-kelamaan salah laku seksual yang berisiko juga boleh berlaku. Bagi isu yang ketiga pula adalah perasaan ingin tahu. Okey, fasa remaja merupakan tempoh peralihan yang penuh dengan perubahan fizikal dan juga hormon. Apabila perkara ini berlaku, boleh mencetuskan pelbagai persoalan yang menyebabkan mereka tertanya-tanya, terutamanya persoalan tentang seksualiti yang belum mereka fahami sebenarnya. Sebagai contoh yang kita boleh ambil adalah persoalan tentang perubahan tubuh dan juga fungsi seksualiti yang mana perkara ini selalunya tidak disalurkan melalui pendidikan yang betul. Apabila
tidak disalurkan dengan betul, menyebabkan remaja-remaja ini cenderung untuk meneroka sendiri maklumat tersebut melalui platform digital. Okey, bila mereka meneroka sendiri, berkemungkinan boleh menyebabkan mereka ini terdedah dengan salah laku seksual dan mereka mula terjebak untuk melakukannya. Okey, perasaan ingin tahu juga mudah meledak apabila interaksi sosial dan perubahan harian bersama rakan sebaya. Okey, isu yang terakhir adalah pengabaian amalan keagamaan. Keluarga yang tidak menitik beratkan ilmu agama menyebabkan murid-murid ini tidak memahami asas agama yang sepatutnya mereka fahami sebagai seorang yang beragama Islam. Pengamalan beragama yang tidak diamalkan menjadi faktor utama berlakunya fenomena salah laku seksual dalam kalangan remaja. Hal ini kerana remaja-remaja ini tidak dapat membezakan bahawa salah laku seksual ini adalah perbuatan yang salah. Okay. Kebanyakan murid yang terlibat dengan kes salah laku seksual ini adalah kerana mereka tidak berpegang kepada agama sebagai landasan hidup. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya Wan Bairah Wanzid, saya akan teruskan dengan kajian-kajian lepas. Penularan isu disiplin, tingkah laku bermasalah dan salah laku seksual dalam kalangan murid sekolah di Malaysia kian menuntut anjakan paradigma daripada pendekatan hukuman tradisional kepada strategi intervensi yang bersifat terapeutik dan bersistematik. Salah laku seksual dalam ekosistem pendidikan bukan sahaja menjejaskan keselamatan fizikal, malah mencetuskan herotan kognitif dan trauma psikologi berpanjangan yang mampu merencat kemenjadian murid. Satu anjakan konseptual yang ketara merentas dokumen adalah penekanan terhadap elemen pencegahan awal. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM meletakkan intervensi pencegahan dan intervensi perkembangan sebagai fasa awal yang kritikal dalam pengurusan sahsiah sebelum sesuatu krisis berlaku. Kerangka ini selari dengan objektif Hassan et al. 2021 dan Yusof et al. 2024 yang mempertahankan hujah bahawa memperkasakan literasi pendidikan seksualiti dan melatih minda bawah sedar mindfulness adalah jauh lebih efektif bagi membendung dorongan salah laku berbanding hanya bergantung kepada rawatan pasca krisis. Terdapat persamaan metodologi yang ketara dalam aspek reka bentuk dan pembinaan instrumen bimbingan. Man et al. 2023 serta Hassan et al. 2021 secara konsisten memanfaatkan model pembinaan modul Sidik Noh sebagai kerangka kerja berstruktur untuk memastikan kesahan, validiti dan kebolehpercayaan reliability modul yang tinggi sebelum diuji di lapangan. Selain itu, integrasi teori psikologi kontemporari seperti Cognitive Behavior Therapy (CBT) digunakan secara meluas untuk menstruktur semula pemikiran Herod, Cognitive Distortion, remaja bertingkah laku deviant. Seterusnya, impak intervensi. Yang pertama, keberkesanan integrasi terapi. Kajian oleh Man et al. 2023 mengesahkan bahawa integrasi brief terapi yang menggabungkan motivational interviewing MI dan CBT berkesan secara statistik dalam menggerakkan kesediaan perubahan murid dari tahap pre-contemplation ke tahap action mengikut trends theoretical model TTM. Gabungan ini merendahkan skor tingkah laku deviant secara signifikan. Yang kedua, keberkesanan berasaskan bukti evidence based. Yusof et al. 2024 membuktikan bahawa intervensi kaunseling kelompok berasaskan CBT berupaya membetulkan skema pemikiran seksualiti yang salah dalam kalangan remaja, sekaligus menurunkan risiko pengulangan kes salah laku. Yang ketiga, peningkatan kompetensi pengurusan. Dari perspektif tadbir urus, pelaksanaan garis panduan KPM 2023 berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kes menerusi standardisasi SOP pelaporan 137 dan pemanfaatan sistem sahsiah diri murid SSDM. Prosedur ini memberikan kepastian perundangan seperti pematuhan Akta Kanak-kanak 2001 kepada pentadbir sekolah dalam mengendalikan mangsa dan pemangsa. Kesimpulannya, kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa menangani salah laku seksual dan tingkah laku deviant dalam kalangan murid
memerlukan integrasi yang seimbang antara kerangka kerja dasar SOP dengan modul intervensi klinikal atau psikopendidikan. Dokumen garis panduan KPM 2023 sangat kukuh dari sudut accountability, tadbir urus dan pelindungan keselamatan perundangan. Walau bagaimanapun, keberhasilan pemulihan watak murid tidak akan mampan tanpa sokongan modul intervensi khusus yang lain. Seterusnya saya sambung kepada topik perbincangan. Model intervensi psikopendidikan ini memberikan impak yang signifikan dan positif dalam menangani salah laku seksual dalam kalangan murid. Melalui komponen psikopendidikan, murid tidak hanya didedahkan kepada penguatkuasaan peraturan, malah diberikan kefahaman yang mendalam mengenai batasan sentuhan selamat, literasi seksualiti yang sihat serta implikasi psikologikal dan sosial sekiranya terlibat dalam salah laku tersebut. Yang pertama, peningkatan kesedaran kognitif dan perubahan tingkah laku. Model ini berjaya menstruktur semula kognitif murid yang mungkin sebelum ini terdedah kepada pengaruh pornografi atau normalisasi budaya seksual yang songsang di media sosial. Apabila pemikiran serta skema kognitif mereka distruktur semula dengan maklumat yang sahih dan nilai moral yang betul, maka akan berlaku penurunan dalam keinginan atau kecenderungan untuk melakukan salah laku seksual. Yang kedua, peranan kemahiran estetik dan kawalan diri. Model intervensi ini terbukti berkesan kerana ia menerapkan latihan kemahiran estetik dan mekanisme daya tindak. Murid bukan sahaja diajar untuk memahami konsep salah laku, tetapi ia juga dilatih bagaimana untuk bertindak seperti cara menolak perlawanan negatif, menetapkan sepadan fizikal diri dan melaporkan salah laku kepada guru bimbingan dan kaunseling. Kalau mengikut dari sudut psikologi perkembangan, murid sekolah ni kalau dari khususnya daripada peringkat akhir sekolah rendah dan awal sekolah menengah, mereka ni sedang berada dalam fasa transisi yang kritikal di mana kawalan emosi dan kognitif mereka ni belum matang sepenuhnya. Selain itu, ia juga bertindak sebagai scaffolding yang mengukuhkan kawalan kendiri mereka sekaligus mengekang dorongan impulsif yang berasaskan nafsu atau rasa ingin tahu yang tidak sihat. Yang ketiga, pengaruh sistem sokongan persekitaran. Berdasarkan teori sistem ekologikal Bronfenbrenner, tingkah laku murid dipengaruhi secara timbal balik oleh persekitaran mikrosistem mereka. Intervensi salah laku remaja atau murid sekolah akan mencapai tahap keberkesanan optimum apabila terdapat sinergi antara modul yang dilaksanakan oleh kaunselor sekolah dengan pemantauan aktif oleh komuniti sekolah serta ibu bapa. Model intervensi psikopendidikan ni bukan sekadar satu instrumen penyampaian maklumat, tetapi ia juga merupakan satu ejen perubahan tingkah laku yang holistik dalam ekosistem sekolah. Seterusnya saya serahkan kepada pembatas seterusnya. Jadi saya akan meneruskan implikasi keberkesanan modul intervensi psikopendidikan dalam menangani isu salah laku seksual dalam kalangan murid sekolah. Jadi saya Nurina Hazika binti Makmur, P157543. Implikasi yang pertama ialah implikasi terhadap peningkatan kognitif dan literasi keselamatan murid. Jadi implikasi ini adalah implikasi yang paling utama kerana kebanyakan salah laku seksual yang berlaku di sekolah terutamanya yang melibatkan peringkat umur kanak-kanak ataupun awal remaja berlaku daripada kekeliruan tentang batasan sentuhan. Jadi melalui modul pengisian yang berstruktur ini, murid-murid dapat didedahkan secara jelas dengan konsep sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat dan juga sentuhan tidak selesa. Jadi menurut teori kaunseling juga, impak ini selaras dengan prinsip cognitive behavioral therapy yang menekankan bahawa perubahan pemikiran kognitif seorang anak ataupun seorang murid akan memandu kepada perubahan tingkah laku. Secara tak langsung,
dengan modul ini dapat meruntuhkan pandangan ataupun persepsi mereka yang menganggap gangguan seksual ni sekadar gurauan biasa sahaja. Dan juga murid menjadi lebih peka terhadap hak tubuh badan sendiri dan berupaya mengenal pasti tanda-tanda awal gangguan seksual. Yang kedua ialah implikasi melalui pemerkasaan peranan guru bimbingan dan kaunseling sebagai ejen pencegahan. Okey, sebelum ini, ramai yang menganggap bahawa guru bimbingan kaunseling di sekolah hanyalah sebagai guru disiplin, hakim disiplin ataupun guru yang mengendalikan bilik kaunseling semata-mata. Jadi, melalui pelaksanaan modul intervensi yang sistematik ini, fokus kerja guru bimbingan kaunseling beralih secara dinamik daripada orientasi pemulihan kepada orientasi pencegahan. Jadi secara tak langsung, guru bimbingan kaunseling ini dapat melaksanakan bimbingan kelompok berskala besar dengan menggunakan bahan interaktif yang telah diuji kebolehpercayaannya. Yang ketiga ialah implikasi melalui pembentukan persekitaran sekolah yang selamat dan sokongan sistemik. Okay, jadi dalam menangani isu salah laku seksual ini, ia tidak boleh dilakukan secara berasingan hanya unit kaunseling semata-mata. Jadi ia memerlukan tindakan yang kolektif. Jadi dengan wujudnya kesedaran sistemik dalam kalangan seluruh warga sekolah termasuklah pentadbir, guru akademik dan kaki tangan sokongan, ia dapat mewujudkan satu budaya sekolah yang pegang keselamatan. Ia juga dapat disokong melalui teori sistem ekologi Bronfenbrenner yang menyatakan bahawa perkembangan optimal seorang anak dipengaruhi secara langsung oleh interaksi sihat di dalam mikrosistemnya, iaitu dalam kalangan persekitaran sekolah. Jadi, sistem sokongan daripada sekolah amat membawa kesan yang tinggi dalam mewujudkan sistem sekolah yang selamat. Seterusnya, saya akan teruskan dengan cadangan keberkesanan modul intervensi psikopendidikan dalam mengatasi isu salah laku seksual dalam kalangan sekolah. Jadi, cadangan yang pertama adalah pengintegrasian modul ke dalam kurikulum standard sekolah. Jadi, berdasarkan implikasi yang telah dibentangkan dan dibincangkan sebentar tadi, cadangan yang pertama ini boleh diintegrasikan secara merentas kurikulum. Pengisian kandungan psikopendidikan mengenai sentuhan selamat dan hak perlindungan tubuh boleh diserapkan secara rasmi ke dalam slot pembelajaran di sekolah. Selain itu juga, modul ini perlulah digubal bersama oleh pakar-pakar yang terlibat seperti pakar psikologi perkembangan, pakar kaunseling dan pegawai perundangan kanak-kanak. Ia tidak boleh hanya pakar-pakar pendidikan semata-mata. Jadi antara impak yang dapat dilihat daripada cadangan yang pertama ini ialah ia dapat memastikan setiap murid di semua sekolah menerima tahap pendedahan maklumat yang adil dan saksama. Cadangan yang kedua adalah penyediaan latihan profesional terarah dan pertauliahan khas kepada guru bimbingan dan kaunseling. Jadi disebabkan topik seksualiti keselamatan ini adalah subjek yang sensitif dan memerlukan kemahiran komunikasi yang tinggi, satu pelan latihan intensif dan berterusan wajib diberikan kepada para pengamal kaunseling ataupun guru kaunseling di sekolah. Sebabkan ini adalah topik yang agak sensitif, guru bimbingan kaunseling tidak boleh dibiarkan mengendalikan modul ini secara bersendirian tanpa sokongan kemahiran yang khusus. Ia boleh dilaksanakan dengan mewujudkan kolaborasi bahagian psikologi dan kaunseling KPM dengan kerjasama Institut Pengajian Tinggi. Jadi kesan yang dapat dilihat adalah peningkatan kompetensi dan keyakinan diri guru bimbingan dan kaunseling dalam mengatasi isu ini. Cadangan yang ketiga ialah pembentukan ekosistem sekolah selamat menerusi pendekatan sistemik. Jadi bagi menyokong teori sistem ekologi Bronfenbrenner yang mana menekankan pengaruh persekitaran mikrosistem terhadap tingkah laku murid, pihak pengurusan sekolah perlulah menterjemahkan kesedaran psikopendidikan kepada tindakan fizikal dan polisi yang lebih jelas. Jadi antara cadangan praktikal yang boleh dilakukan adalah dengan pemasangan CCTV di kawasan blind spot, memperkasakan pengawasan guru bertugas semasa waktu rehat dan boleh juga menyediakan peti aduan maya bagi sekolah. Antara impak atau kesan yang dapat dilihat ialah ia dapat mengukuhkan mesej psikopendidikan yang dipelajari murid di dalam kelas dan secara tak langsung juga dapat memberikan isyarat jelas kepada bakal pelaku. Yang keempat adalah jaringan kolaboratif strategik bersama ibu bapa dan komuniti ataupun mesosistem. Keberkesanan modul psikopendidikan di sekolah ni akan menjadi sia-sia kalau nilai dan ilmu yang dipelajari kat sekolah
di sekolah tidak sambung di rumah ataupun tidak dipraktikkan di rumah. Jadi kolaborasi antara pihak sekolah dan ibu bapa perlulah dikukuhkan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru ataupun dikenali sebagai PIBG. Pelaksanaan yang boleh dibangunkan adalah dengan melaksanakan ataupun menggalakkan pihak sekolah untuk menganjurkan forum psikopendidikan keluarga keibubapaan kontemporari secara berkala. Jadi melalui kolaborasi yang dilakukan ini, boleh dilihat kesannya dapat meruntuhkan dinding stigma dalam kalangan ibu bapa yang sering menganggap pendidikan keselamatan seksualiti ini sebagai perkara yang memalukan. Di samping juga proses pembentukan tingkah laku adaptif dan benteng perlindungan diri murid akan menjadi 2 kali ganda lebih utuh kerana murid bukan hanya belajar di sekolah semata-mata, namun belajar juga di rumah oleh bantuan ibu bapa. Itu saja pada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Kesimpulannya, isu salah laku seksual dalam kalangan murid sekolah semakin membimbangkan akibat pengaruh teknologi, rakan sebaya, kemampuan institusi keluarga dan kurangnya penghayatan nilai agama. Bagi menangani masalah ini, model intervensi psikopendidikan diperkenalkan sebagai pendekatan proaktif yang membantu meningkatkan kesedaran murid, mengubah tingkah laku negatif melalui pendekatan teori kognitif tingkah laku serta memperkasakan peranan guru bimbingan dan kaunseling sebagai ejen pencegahan. Selain itu juga, model ini turut menyokong pembentukan ekosistem sekolah selamat melalui kerjasama antara pentadbir, guru dan kaki tangan sekolah. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya berdepan cabaran seperti kekangan masa, ketidakseragaman kandungan dan sensitiviti budaya. Oleh itu, beberapa langkah strategik dicadangkan, antaranya mengintegrasikan modul ke dalam kurikulum sekolah, menyediakan latihan profesional kepada GBK, memperkukuh polisi dan infrastruktur keselamatan sekolah serta meningkatkan kolaborasi dengan ibu bapa melalui PIBG. Secara keseluruhannya, kejayaan model ini bergantung pada komitmen dan kerjasama berterusan semua pihak dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.